Lepas tu Allah Ta'ala sebut ujung tu lepas ayat tu Allah kata walakum fil qisasi hayatun. Untuk kamu pada kisos itu ada kehidupan. Sebab kehidupan. Sebab once orang takut nak buat kerana denda ataupun boleh dibunuh balik, maka benda tersebut akan menyebabkan orang tertahan. Kita akan fikir consequences. Saya peribadi lah, saya kan sebelum belajar berkenaan tajuk diat dan juga kuat apa yang dipanggil pampasan kerana mencederakan orang, patahkan jari orang, ada harga tau. Every part of our body ni bila sebut diat ni bukan hanya bab mati je, hatta termasuk pencederaan. Pukul orang saya pecah kepala, kau nampak tulang, kalau pecah tulang harga lain, kalau hilang keupayaan untuk menggunakan tangan sebelah berapa, kalau dulu tangan tak boleh guna berapa, mata dia kita rosakkan berapa harga, telinga dia kita pekakkan berapa harga. Dia bukan free. Lepas kita belajar tu kan, kita tengok orang tu, walaupun kita tahu kita boleh pukul dia, kita fikir 10 kali. Tak serius. Kalau dia kata kita masuk dalam masyarakat dengan keadaan tak tahu consequences di atas tindakan kita, kita buatlah. Pasal undang-undang yang ada sekarang ni, kalau kita pukul orang hanya setakat 300.5. Tak tahu tak tahu? Tak cukup makan seminggu. Tak, itu pun bukan dapat pada orang tu, dapat pada kerajaan. Oh, sudah. Orang yang kita pukul tu tak ada, unless dia kena saman lain pula. Okay, jadi kat sini kena faham, bila kita sebut macam Mihmi kata apa kejadian berlaku ni, dia dalam Islam sebenarnya ada definisi berbeza. Dia panggil apa? Ada 3 jenis. Pembunuhan ni ada 3 jenis. Jenis pertama dipanggil qatlul amad. Bunuh dengan sengaja. Lepas tu bunuh syibhul amad. Separah sengaja. Lepas tu ketiga qatlul khata'. Bunuh dengan tersilap. Tersilap. Okey. Dia kalau sekiranya contoh macam qatlul amad ni, bunuh dengan sengaja ni, dia adalah bahagian yang boleh keluarga tuntut darah. Okey. Ini yang kita kata apa? Yang mana kita kata apa? Wa man qutila mazluman, barang siapa dibunuh secara zalim, faqad ja'alna li walihi sultana. Kami telah berikan kepada wali dia, guardian dia akan authority. Fala yusrif fil qatli, maka dia tak akan diabaikan dalam pembunuhan. So memang dia orang berhak. Diserah kepada keluarga tadi nak bunuh, kerajaan akan bunuh kan. Bukan bunuh sendiri kerajaan akan bunuh kan. Betul. Jadi maksud dia orang tu bila dia bunuh dengan sengaja. Bunuh separah sengaja, bunuh silap. Okay, bunuh sengaja ni first. Yang kita kata macam mungkin akan dibahaskan tentang tajuk sekarang ni, bila yang kita ada 302 kanun kesesaan kan. Yang kita kata sebenarnya dalam kes tersebut dia ada tajuk sengaja. Kesengajaan. Killing with intent. With intent. Kan dia, kalau masyarakat barat dia ada apa? Dia ada manslaughter. Atau ada apa? Killing with intent. Murder kan. So dia ada istilah yang berbeza. Kalau di Islam tadi qatlul amad. Bunuh dengan sengaja. Okay, bunuh dengan sengaja ni apa bentuk dia? Macam mana jadi bunuh dengan sengaja? Ni bagi siapa yang terlibat dengan dispute dekat jalan raya, terlanggar kereta orang. Betul, orang tu kata apa jerit kan. Okay. Saya tengok alhamdulillah banyak orang dah pandai dan tak keluar kereta. Alhamdulillah. Dia diam. Sebab dia keluar dari kereta tadi, dia akan timbul tajuk kedua. Okay. First thing first, bila kita contoh macam dispute dengan orang tu, kita bertekak dengan orang tu kan. Okay. Kita pergi dekat dia, tangan kita kosong kan, dia bawa barang. Kalau barang kita bawa tadi, boleh bunuh dia. Contoh pisau atau parang. Dalam Islam pisau atau parang yang boleh membunuh. Mana barang tu boleh membunuh. Maka kalau berlaku pergelutan dan kita bunuh orang tu atau terbunuh orang tu, dalam Islam dia tetap dikira sebagai qatlul amad. Bunuh dengan sengaja. Yang bunuh dengan sengaja ni berhak keluarga minta darah. Keluarga option dia 2. Sama ada dapatkan darah ataupun dapat diat. Kalau ambil diat, darah tak dapat. Kalau ambil darah, diat tak dapat. Ada salah satu je. Benda ni kita kata direct. Memang kita kata bunuh dengan intent, murder kan, intent dengan sengaja. So jadi benda tersebut kadang-kadang kita kata dalam perkara ni memanglah satu benda yang bila Akta 302 ni dia perlu buktikan orang tu ada niat. Kena buktikan. Sebab dia buat benda tu yang boleh membunuh. Sebab tadi kan macam kes dia bawa kereta tu dengan cara reckless, dengan cara berpengaruh. Okey, pengaruh tu akan timbul tajuk. Kan? Macam kita nak jalan dengan ke tidak bila orang tu tak sedar. Dalam keadaan dia tak sedar. Ada 2.
Ada sedar, tak sedar yang halal. Ada satu tak sedar yang haram. Tapi Ustaz, saya nak tanya, sorry Ustaz, saya nak tanya ni. Okay, ini saya timbul jugalah dalam persoalan sebab saya ada lah cakap dengan kawan-kawan macam tu kan. Dia cakap, dia orang tengah push case ni untuk bukan minta sebagai murder sebab nothing to charge, kena minta sebagai manslaughter. Tapi dalam kepala otak saya kan, kamu dah tahu kamu ni nak minum benda yang akan ada influence. Dan itu telah disarankan bahawa kalau minum tu jangan bawa kereta. Ada dekat road tax punya kertas pun ada tulis. Kan? Tapi benda itulah 8 sekarang jam kan tu dia tak digital. baca. Ya, betul kan? Digital. Aduh. But itulah Ustaz. But the fact that anda dah tahu bahawa kalau anda nak minum dan anda nak bawa kereta lagi, dia dah jadi macam anda ada intent lah kan? Tunggu. Okay. Kat sini bila Ilmi kena tarik sikit. Okay. Sebab dia kata macam ni. Masalah dia intent untuk bunuh ni maksudnya dia pergi nak bunuh orang tu. Contoh macam nak bertempur. Saya kata saya keluar kereta atau saya jumpa Helmi parking dekat tempat saya kan. Saya bawa dah. Tahulah dia siapa memang tu, dia lah orang tu lah. Memang saya nak ni. Jadi dalam konsep ni ini yang akan timbul tak dapat dibuktikan nanti. Sebab tu kenapa ada juga orang yang kata perbuatan pihak pendakwa angkat terus kepada 302 tu sebenarnya salah. Dia nanti akan lepaskan. Akan terlepas sebab dia tak boleh sangkut. Sebab tak sangkut sebab apa? Sebab macam ni, kecuaian kita dia dua. Dia boleh bunuh silap yang saya tak cerita lagi yang bunuh separuh silap. Bunuh silap ni macam Helmi pergi gali lubang depan Al-Khadim ni. Depan AK, kemudian Helmi tak letak signboard. Orang jalan-jalan jatuh dan tu mati. Dan itu panggil bunuh silap. Ataupun macam kita baling barang daripada bahagian tembok, baling-baling kena kepala mati. Ataupun kita lepaskan pasu daripada atas bangunan. Yang kita buang sampah kena kepala orang mati. Main golf ke bola golf terbang terkena kepala. Dia punya qatlul khata'. Yang tu pula tidak sengaja. Ada beza dia ni. Kita step balik kat sini. Pada sudut bila Hilmi kata boleh tuntut darah, mana boleh digantung sampai mati dan sebagainya. Bila dia ada intent. Macam kes ada satu tu seorang lawyer tu dia datangkan cerita tentang ada orang tu dikejar oleh polis, dilanggar kemah kahwin. Kemah orang majlis perkahwinan. Lepas tu dia sangkut, dia reverse, dia pergi dia bagi. Aduh. Dia lenyek budak umur berapa tahun? Budak umur 2 tahun. Dan sebagainya, kepala orang pun ada kat situ kena lenyek dengan kereta dia. So dekat situ dia orang berjaya untuk tunjukkan intention dia. Saya kata macam intention tadi, konon kata nak lari. Tapi lari bukan maksud dia kau boleh tolak orang. Atau pijak orang, pukul orang untuk kau lepas. Perbuatan tadi macam kau bawa lah kereta ni dah banding badan manusia. Memang dia menang memang badan manusia lembut. Kereta tak akan menang. So jadi bila tujuan macam ni, kalau kita kata perbuatan tadi kan, yang kita kata pembunuh dengan sengaja ni, dia perlu pembuktian. Mana pendakwa kena buktikan. Macam ni tadi ada problem Helmi sebab dia tak sedar. Sebab dia sebelum dia bawa kereta tu, dia sebagai seorang muda, dia memang jenis mungkin selama ni buat. Pasal kadang-kadang kita tengok perasan juga. Ada orang kata apa, bawa kereta lalu laju tak accident pun. Yang bawa kereta slow kena accident. Betul tak? Kalau kami tengok kan, ada orang perangai bawa macam gila. Tak accident pun. Yang baik ni kan kena impit dengan lori mati. Contohnya. Jadi kadang-kadang benda tersebut macam nasib lah. Bila orang tu dia rasa dia lepas berkali-kali, maka dia buat selamba je lah. Dia tak rasa pun dia akan buat benda tersebut akan membahayakan orang. Mungkin ialah kematangan otak dia tak cukup lagi. Tapi dia bukan keluar rumah tu untuk bunuh orang. Faham. Pegang kalau katakan di antara dia dengan orang tu ada dispute. Contoh macam saya, katakanlah saya buat kereta tu kan. Saya kata, ni Helmi ni geram aku hari tu dia kan. Saya kejar. Itu lain. Itu ada bila datang macam tu dia masalah. Contoh macam kes yang dekat suka duka Suk kan? Suka lah. Dia suka duka. Betul, suka duka. Kan ada yang kereta proton wajah. Yang dikejar motor tu. Mungkin orang tu mencarut dekat dia, mungkin. Tapi tak boleh, awak tak boleh bunuh dia. Betul. Dia kejar dengan tu, dengan high beam dan sebagainya, langgar. Dekat sini yang ni boleh dapat.
Boleh dapat sebab dia kejar. Mm-mm. Dia intentionally nak langgar. Memang nak hurt the person. Okey, dekat sini dia bila pergi, itu saya kata, pergi pada orang dengan benda boleh matikan dia. Dan awak punya perbuatan tadi akan dikira sebagai bunuh dengan sengaja. Sengaja. Kalau dalam istilah sivil jenayah crime dia akan kata murder with intention lah. Intent murder. Memang sengaja nak bunuh. Okey. Yang kedua kan dia kata panggil apa? Manslaughter. Manslaughter ni kalau ikut pada Islam dia ada dua. Manslaughter yang pertama ni yang kita panggil shibul amad, separa sengaja. Kita tetap serang orang tu. You are still attacking that person. Tetapi dengan barang tak boleh mati. Sudu ke, air botol mineral ke. Tapi tak tahulah kita belajar Wing Chun kan. Tiba-tiba. Okey, kalau orang tu, kalau pihak pendakwa boleh buktikan kita belajar martial art yang boleh bunuh orang, dia masalah. Tangan kosong pun jadi. Betul. Pen kita ada pen ni aku tunjuk ni kan masalah pula kan. Pen ke dan sebagainya. Kita benda sini kan. Kita kata orang yang boleh gunakan apa saja jenis senjata, kalau pihak pendakwaan boleh buktikan daripada patut Syibil Ahmad dia jadi Ahmad. Dia pergi tangan kosong tapi dia tahu nak pukul kat mana. Pukul-pukul mati. Dia tahu. Pasal baru ni ada sekali kes. Dekat mana Thailand kot. Yang orang daripada UK dengan Jerman ke. Dia lempang tu kawan tu mati, jatuh mati. Sudah. Dia tak tahu dia pukul macam mana. Tapi kalau anda kata kandau lah, anda kata dapat dibuktikan dia train, terlatih untuk memukul orang sampai mati. Dan salah. Dia akan jadi daripada sini ke sini. Okay. Beza dia daripada Syibul Ahmad ni, dia masih dengan Ahmad atau sengaja dengan separa sengaja. Yang separa sengaja ni tak boleh tuntut darah. Tak boleh tuntut darah. Darah tak dituntut. Tapi diat wajib bagi. Bahkan diat dia berat. Diat dia berat. Diat dia akan diberatkan melebihi daripada yang biasa. Kalau ini boleh je. Contoh macam kita sebutlah macam jumlah, katakanlah jumlah diat tu adalah 100 ekor unta. 100 ekor unta kalau yang ini boleh ambil berapa 100 ekor unta tu apa jenis saja. Macam orang yang bunuh silap. Yang Helmi buat gali lubang orang jatuh. Okey. Tak buat tanda apa amaran dan sebagainya. Orang jatuh mati maka Helmi kena bayar. Okey. Tapi 100 ekor unta tadi tak kisah umur berapa. Dekat sini yang Syibul Ahmad ni 40 ekor unta tu kena bunting. Bunting maksudnya pregnant. Pregnant. Sekejap, jadi maksud dia ada pecahan. Kalau yang bunuh dengan sengaja ni pula yang Qatlul Ahmad ni dia kena 30 ekor unta 4 tahun cukup masuk 5. Lepas tu 30 ekor 3 tahun cukup masuk 4. Lepas tu 30 ekor masuk sekian dia sebab price dia lain-lain price lain-lain. Betul, kena tapi yang ini pula daripada harta dia sendiri. Yang Syibul Ahmad dan juga Khotok dia boleh tangguh 3 tahun. Sorry Ustaz. Dan bahkan bukan daripada harta orang tu yang pembunuh. Dituntut daripada keluarga. Sebab kadang-kadang bila kita sebut tentang bayaran ni, orang akan cerita macam mana nak bayar bang, dia bukan ada duit. Dia pun tak ada duit banyak tu. Tapi keluarga dia kena bayar. Dia dipanggil macam family, kata saya ada family 50 orang. So within 3 years family saya kena tanggung benda tersebut. Sebab tu kenapa kadang sistem kabilah ni tak dissolve. Dalam Islam walaupun kita dah jadi pindah ke Madinah sekian sebagainya, tapi as tribes kita masih lagi ada tribes. Sebab tribes kita ni akan tanggung kita bila dalam kes dua kes ini. Yang ini kes ni tak, kes ni duit sendiri. Kes untuk kes yang sengaja ni lah kita cakap. Kalau dah tuntut darah, diet masih tak ada. Either or lah. Either or. Okay. Dah darah. Bahkan kalau anda kata kalau dalam katakanlah waris tu ada 5 orang. 4 orang minta darah, seorang minta diet. Terus tu kali diet. Dia cuma perlu dia satu yang minta diet. Seorang minta diet semua jatuh. Pasal hak tu dilepaskan. Kalau dia kata 5 minta. Benda ni kalau dekat Saudi Arabia masih berlaku sampai sekarang. Sebab bila diserahkan orang yang membunuh ni tadi, okay, bunuh yang sengaja ni, diserah dia punya nasib kepada keluarga. Hakim sebelum laksanakan hukum bunuh, tanya keluarga, nak bunuh tak? Satu-satu nak maafkan waris. Tak? Dia tanya. Apa yang ciri-ciri yang boleh menjadikan seorang tu waris? Dia pertama sekali sini yang dia direct descendant macam anak atau isteri, ibu bapa, isteri. Semua yang direct descendant lah. Kalau dia kata dia tak ada ni, sepupu dia, pak saudara dia, semua sekali yang akan mewarisi harta dia. Who will inherit dia?
Orang-orang tu paling utama. Oh, so dia ikut faraid Macam faraid punya faraid keadaan. system. Pasal dia guardian kan, pasal orang-orang tu yang akan dapat harta dia. So dia orang berhak untuk tuntut darah atau sekian. Jadi macam di tanah Saudi Arabia, dia macam tu. Yaman macam tu juga. Berpuluh tahun dulu kan, sebelum daripada Syiah datang. Satu negara di dunia ni yang masih amalkan Islam, Saudi Arabia aja. Iran tak buat pun hudud. Yang orang kita beriuk, Iran kan, tak buat hudud pun. Saya pelik kan, dia kata ni lah, dia kata tali barut. Iran tak buat pun hukum hudud. Yang buat hudud sekarang ni Saudi Arabia. So, jadi saya ingat waktu kat Yaman pun masih laksanakan. Guru saya, Syekh Amir Hussein, hafizahullah. Dia cerita, dia datang kat waktu saya jumpa dia dekat Yaman, dia orang Syria. Waktu saya jumpa dekat Yaman, dia dah tinggalkan negara dia 26 tahun kot. 16 tahun, 10 tahun dekat Iraq, 16 tahun dekat Yaman. 26 years tak boleh balik. Kalau balik kena bunuh. Zaman dia Bashar Assad punya bapa, Hafiz al-Assad. Lepas tu naik anak dia Bashar Assad. Semua penjahat-penjahat yang ada collaboration dengan Iran untuk bunuh rakyat Syria sendiri. Jadi bila dia kata dia datang dekat Yaman sekali tu, dia nampaklah bila pelaksanaan hudud ni kan, bila orang tu bunuh orang. So jadi dia orang buat kat tanah lapang. Jadi hakim tanya pada keluarga tadi, nak maafkan tak? Lepas tu bila hakim cakap macam tu, ada orang datang nak minta lepaskan. Ini pasal benda ni fakku raqabah, membebaskan orang yang dalam tawanan atau nak kena hukum. Kalau kita boleh, ini antara cara kita bersedekah. Meminta kepada keluarga tadi maafkan dan kita bayar. Jadi orang tu kata, aku bagi kau kereta ni, Land Cruiser apa, ini maafkan dia. Kau nak berapa duit, bagi tahu aku bayar. Itu keluarga tu diam lah. Yang budak yang membunuh tu kata apa? Jangan dengar lah, jalankan je. Serius. Benda ni memang dia akan bagi peluang pada keluarga untuk menentukan. Macam kita terbalik, kita ikut sistem barat, sistem British dan sebagainya. Raja ada kuasa mengampunkan. Sedangkan yang paling rugi ketika kematian orang yang mati tadi adalah keluarga, bukan kerajaan. Ini kadang-kadang pelik bila kita lihat. Dia pasal tajuk bila kita dengar apa, trial by jury tu kan. Itu basic dia adalah pada asas bila orang tu buat jenayah, kepada siapa jenayah dibuat? Masyarakat atau individu. Jadi bila pada masyarakat tadi, konon dipilih daripada masyarakat tu setiap lapisan untuk menjadi hakim, menghukum orang tersebut. Tapi kalau kita boleh beli juri tadi, lepas jugalah. Tapi sebenarnya kalau ikutkan pada sudut Islam pula, walaupun hak Allah Ta'ala dengan hak hamba dan kes bunuh ni bergabung, tapi hak hamba dimenangkan. Maksudnya hak keluarga yang kematian tadi, sebab dia akan hilang mata pencarian, dia akan hilang sumber pendapatan untuk tempoh berapa. Memang dia tu ada saya tengok lawyer malam tadi tengok dalam berita tu, dia sebut, dia kata dia akan tengok berapa umur lelaki yang mati tadi kepada jangkaan umur sampai berapa. Lepas tu berapa income dia sebulan, akan di times lah untuk sampai berapa tahun untuk dapatkan papasan semula. Itu tajuk asal dia. Jadi memang kita kata dari segi diat ni, kalau ikut Islam dia lebih simple. Simple dia adalah contoh macam zaman Nabi SAW dahulu. Okay? Nabi letakkan 100 ekor unta, atau equivalent dengan dia adalah 800 dinar. 800 dinar, okay. Tahu tak 800 dinar berapa? 800 gram, bukan gram of gold. 1 dinar 4.25. 4.2 grams of gold. Tapi kalau kita kali itu dalam 3 kilo 800 gram. Sudah 3 kilo. 3 kilo 800 gram Kalau perak 200,000. 200,000 dirham. Yang ni untuk yang ini untuk pembunuhan lah, bunuh yang sengaja, bunuh yang diat lah. Diat. Bayaran sama. Jumlah bayaran tu sama. Cuma pada bunuh silap tadi untuk perempuan dia akan half daripada lelaki. Demikian juga pada masyarakat kafir dhimmi yang tinggal dalam negara Islam pun separuh daripada Muslim punya. So dia memang ada agihan yang berbeza. Cuma bila zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia dapati harga unta makin naik. Atas 100 ekor. So dia tukar kepada kalau unta tu 100, tapi kalau tukar per dinar 1,000, mana 4 kilo 250 gram emas. Ataupun kalau orang yang bela lembu 200 ekor. Kalau kambing 2,000 ekor.
Okay. Dia jumlah dia. Jadi dia Ustaz bayar. untuk yang separa sengaja dengan tidak sengaja punya diet, dia masih ikut unta yang kategori tu? Dia masih lagi. Tapi Masih sekarang ni lagi. pasal lagi ikutkan pada prosedur unta tadi. Dengan bayar emas tadi lebih kita panggil emas tu lebih statik lah. Ya. Nilai emas lebih statik. So jadi awak kena bayar at least 1,000 dinar. Itu Sudah. 4.4 kilo 250 gram emas punya nilai untuk nyawa. Ini Allah Ta'ala sebut dalam Quran dalam surah Isra kan, walaqad karramna bani Adam. Kami telah muliakan anak Adam. Wa hamalnahum fil barri wal bahr. Dan kami bawakan mereka di daratan-daratan, dan kenderaan yang daratan ada, kenderaan lautan ada. Kan? Jadi Allah Ta'ala jadikan manusia ni mulia. Kemuliaan manusia ni menyebabkan tak boleh atau tak mudah-mudah dah nyawa dia diambil. Atau dia diabaikan. Dan demikian juga kalau kita perhatikan sebenarnya nilai nyawa manusia ni, macam dalam hadis yang datang, dalam satu hadis Nabi SAW kata, untuk hancur dunia ini, untuk dimusnahkan dunia ini lebih mudah di sisi Allah Ta'ala banding dibunuh satu nyawa yang tidak bersalah. Mana one life kan dibunuh, atau nyawa yang beriman dibunuh, lebih mudah di sisi lebih berat di sisi Allah Ta'ala berbanding kemusnahan dunia ni. The whole universe ni binasa lebih ringan berbanding pembunuhan satu nyawa yang tak bersalah. Jadi benda ni kita kata dari segi nilai lah. Ini yang kita kata value. Kalau kita sebut macam orang tu beragama. Kalau bagi sebagai Muslim, kita ada part yang kita patut faham. Kalau orang kata macam, aduh Islam tak kisah. Islam tak beramal dengan Islam. Sebab kita ada Muslim yang beramal separa Islam. Ada Muslim yang tak beramal langsung. Lepas tu ada Muslim beramal dengan seluruh Islam. So kalau untuk seluruh Islam, dia tengok pada teks lah benda tersebut. So jadi macam kes tadi kan. Bila yang kita kata kita serang orang dengan barang yang tak patut mati. Tak patut mati. Botol air mineral ke, kan, kasut ke, tiba-tiba mati. Kita ketuk dengan dia, tak tahu macam terkena urat dia mati. Dan dia panggil Syibul Amat. Yang kalau yang amat tadi kita pergi dengan kita serang orang dengan satu senjata atau satu benda yang boleh bunuh dia. Macam kereta tadi lah. Okay. Tapi kita serang dia. Macam tadi yang kat sini akan hilang 302 tadi tu, dia akan terlepas. Sebab dia bukan pergi nak bunuh orang tu. Kebetulan terkena. Dia akan jatuh pada kategori berikutnya. Jadi bunuh salah. Bunuh salah, bukan bunuh ni, bukan ini. Untuk dua yang amat syibul amat, pasal ini perlu pada serangan. Kita menyerang orang dengan benda boleh bunuh. Sebab tu saya nasihatkan pada sesiapa yang ikut pada hukum agama Allah Subhanahu Wa Taala, kan, faham. Kita tahu kita ada pride. Dan kita ada harga diri, kita ada kemarahan. Tapi jangan ikutkan sangat. Sebab tu kenapa kadang-kadang bila jadi kes pergaduhan dan sebagainya, polis akan tengok kat mana awak berada ketika mana pergelutan tu berlaku. Kalau dia dekat kereta anda, kalau orang tu datang kat serang anda dekat rumah anda sendiri, tajuk lain. Berbanding dengan awak keluar rumah dan awak pergi serang orang tu, tajuk lain. Sebab tu macam kes bila kita kata yang kes dulu, orang bising tentang tajuk apa nama, ada orang dikatakan menikam, menetak, katanya pencuri, tapi dia kena hukum bunuh. Sebab jadi orang kata kenapa yang orang tak salah faham adalah pasal kejadian dia kejar orang tu luar rumah. Kalau dia berjadi dalam rumah, ucapan dia tu akan valid. Dia kata orang tu membahayakan nyawa saya, membahayakan isteri saya ke, anak saya ke, awak bunuh orang tu dia jadi benda lain, self defense, settle. Tapi kalau luar daripada kawasan, awak kejar orang tu, dia masalah. Kau nak bunuh orang tu. Jadi yang dipanggil masalah amat dengan syibul amat. Mana sengaja dengan separa sengaja ni dekat sini. Kalau yang tadi yang terakhir yang saya sebut jatuh tadi lubang adalah kita gali lubang ke, letak pagar ke, pasang jaring, lepas tu orang sangkut kat tempat tersebut sampai mati. Maka dekat situ panggil qatlul khata', bunuh tersilap. Wrongly, atau yang panggil manslaughter, istilah dia. Manslaughter. Dia benda-benda tu menyebabkan kematian lah. Tapi bukan yang intent. Tak ada intention kita pun. Kita serang orang tu. Tapi kita buat perkara yang menyebabkan dia mati. Benda-benda kita buat tadi pasal kecuaian kita. Ini boleh berlaku dalam masalah kereta ni lah. Buat kereta macam orang gila sebagainya kan. Dia boleh dapat kat sini. Sebab tu saya macam bila baru ni yang kes budak yang bawah umur bawa kereta Ramadan tahun lepas, langgar, mati dua orang adik-beradik, yang keluarga tu menangis sebagainya. Tapi baru ni dia orang undang-undang yang kita ada, cuma saman mak tadi kerana anak dia bawa kereta.
Berapa saman tak ingat. Saya tak ingat. Rasa sikit je. Tak ingat. Tapi tak banyak sangat. Tapi sebenarnya yang masalah dia adalah nyawa yang mati tadi siapa nak payah apa-apa. Betul. Ini benda ni bukan balik pada kerajaan. Kalau kita dalam Islam pun kalau anda kata lepas daripada katakanlah dituntut pada orang yang bunuh tadi. Dia punya tak dapat patut keluarga dia. Dia punya family, the whole family akan diarahkan. Keluarkan sebulan 1,000 ke ataupun 3 bulan 1,000 ke untuk bayar dan tempoh katakanlah 3 tahun. Okay. Kalau tak ada juga, then Baitul Mal akan keluar. Baitul Mal ini bukan duit kerajaan Malaysia. Ini kena faham je. Kadang orang Malaysia ni yang bukan Islam, saya perhatikan ignorance yang mereka ada. Tinggal dengan Muslim dah lama, tapi ketidaktahuan mereka sangat dahsyat. Betul. Tak pernah nak ambil tahu. Sebab bila kita sebut contoh macam wakaf, orang Islam ada wakaf. Wakaf tu adalah orang Islam tu dia beli tanah dia sendiri, dia bagi tanah tadi untuk jadi masjid atau surau atau sekolah sebagainya. Tanah tu dia punya. Bukan benda tu anugerah dari kerajaan. Yang sekarang ni bila orang-orang bukan Islam nakkan layanan, dia kata wakaf tu kalau Islam boleh, tabung haji ada, itu duit orang Islam. La ilaha illallah. Termasuk masalah zakat tadi, himpunan zakat yang dikeluarkan tadi. Betul. Itu yang dibayar balik. Kita ambil duit cukai. Betul. Unless kalau sekiranya benda tersebut ada kes-kes tertentu yang polis bagi kerajaan Malaysia bagi pampasan pada keluarga melalui duit cukai. Itu je. Macam tajuk Teo Beng Hawk dan sebagainya kan. Ada pampasan diberi kepada keluarga. So benda tersebut itu duit cukai. Actually dia orang lupa ya Ustaz. Dulu kecil-kecil saya tak tahu, saya akan tertanya lah, tapi saya rasa benda ni dia orang terlupa. Bahawanya kenapa orang Islam perlu bayar zakat, orang bukan Islam tak perlu bayar zakat? Ya, tak fikir yang zakat tu kau tak diwajibkan untuk bayar. Okay. Tak bayar. Lepas tu kenapa duit zakat pula boleh digunakan untuk bayar pada family tadi. So maksud dia by right kan dalam konsep ni kalau dia Muslim, yang pembunuh tadi Muslim, memang pusingan harta tadi akan ada juga. Ini termasuk dalam gharimin, orang yang berhutang kan, kerana terpaksa membayar pampasan tadi ataupun diat tadi, maka dia memang boleh untuk diambil daripada duit Baitul Mal. Itu masalah kelulusan tu tajuk lain lah. Tapi sebenarnya memang boleh duit Baitul Mal dia akan diambil portion daripadanya untuk bayar, sebab supaya hak mangsa tadi akan terjamin. Ini sebenarnya masalah tajuk mangsa je. Kita kan bincang tajuk lain. Tajuk kita adalah mangsa. Apa mereka dapat